Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bermula dengan lancar dan penuh disiplin seawal jam 8 pagi ini membabitkan warga Polis Diraja Malaysia PDRM. Seramai 12,710 orang pegawai dan anggota dari Polis Kontijen Johor dijangka akan mengundi pada PRN Johor kali ini. Berdasarkan jumlah daripada daftar pemilih yang diwartakan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada 21 Mei lalu, tinjauan di Pusat Pengundian Awal di Dewan Pasukan Simpanan Persekutuan PSP nombor 2, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor di Johor Bahru mendapati petugas keselamatan mula beratur seawal jam 7.30 pagi dengan berpakaian seragam lengkap. Di pusat pengundian awal itu, seramai 1,338 pegawai dan anggota akan menunaikan tanggungjawab mereka bagi Dewan Undangan Negeri Dun Setulang, termasuk Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad. Untuk rekod PRN Johor ke-16 menyaksikan persaingan sengit membabitkan 172 calon yang merebut 56 Dun Johor.